Okey, Assalamualaikum semua. Hari ni Bro Mai beli sarapan pagi ya. Bro beli roti dol dengan nasi lemak di kedai orang panggil, popular kat sini orang panggil kedai makcik gelang besar. Okey, dia ada di kawasan Seriap ni. So kalau hangpa nak main, hangpa boleh main lah dekat sini. Ayam masin letak di dalam. Ayam masin dekat dengan kola-kola lah. Bagi dia hilang-hilang tu. Okey, macam bro hari ni bro beli bungkus. Okey, so dia akan packing macam ni lah. Roti canai, lepas tu ada satu telur mata tu. Dia lebih kurang macam telur gedik lah. Lepas tu dia akan bungkus kuah. Okey, kat sini ada satu kuah. Kuah ni kalau buh memang banyak. Okey, memang bagi bro berpuas hati lah. Okey, kalau main ni kalau letak kuah dalam ni, dia akan jadi kuah banjir. Okey, siapa biasa mai makan kat kedai makcik gelang besar ni, okey, boleh rasa kuah dia. Kuah roti canai dia memang padu. Yang ni yang sedap yang selalu orang duk main ni. Okey, terima kasih kepada semua yang telah menonton video bro kali ini. Okey, apa-apa pun jangan lupa subscribe channel bro. Nanti bro akan kongsikan lagi tempat yang menarik ataupun tempat makan yang menarik kepada anda semua. Okey, jumpa lagi. Bye bye.